Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cik Wandana Azlin binti Cik Wan Rusaidi. Saya daripada jurusan Pengurusan Rantaian Bekalan. Hari ini saya akan membincangkan tentang etika umum dalam kalangan individu dan etika profesional sebagai seorang pegawai kastam. Etika umum yang kita boleh mengeratkan silaturahim antara kaum lain atau bangsa lain. Kita boleh belajar untuk mendekati budaya diorang. Contohnya macam kita mempelajari cara untuk membuat kuih raya diorang, ataupun waktu sambutan hari raya kita datang untuk pergi melawat atau menghadiri majlis terbuka. Kalau contohnya macam sambutan hari raya, saya akan menjemput kawan-kawan saya yang non-Muslim untuk datang beraya juga. Kiranya mereka dapat mempelajari makanan tradisi kita dan kita pun boleh dapat rasa makanan tradisi diorang. Macam tu. Okey, kalau etika profesional pula, saya sebagai seorang pegawai kastam, saya perlu jujur dan amanah dalam sesuatu tugas. Contohnya kalau pegawai kastam ni yang saya faham, kalau macam kita barang tu akan nak hantar ke luar, dia akan lalu macam kita punya satu immigration macam tu. Lepas tu kita akan check barang apa semua. Kita tak macam saya sebagai pegawai kastam ni, saya tak boleh ambil rasuah. Saya tak boleh kalau orang tu melepaskan orang untuk membuat kesalahan. Jadi saya bagi mengelakkan, macam saya nak negara saya makmur, saya kena jujur dan amanah dalam membuat satu keputusan dan dalam pekerjaan saya. Sekian, terima kasih.